Nak pasir yang tak berhabuk, gumpalan cantik, serap bau yang ni. Guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak share sikit. Selain daripada tofu, ada juga pasir yang tak berhabuk sebenarnya. Ada. Salah satu brand daripada Senking. Yang ni korang. Yang ni, pasir dia sesuai untuk orang yang mana kucing tu dalam rumah. Luar rumah lagi lah bagus kan. Tapi dalam rumah ni. Dalam rumah ni kita nak pastikan rumah kita tak berhabuk. Dan kucing tu tak kena sesama disebabkan habuk pasir, batuk, sakit mata. Ni salah satu brand yang korang boleh guna. Senking. Jom saya tunjukkan pasir dia macam mana supaya korang tahu. Berhabuk ke tak berhabuk? Jom. First kita tuang. Pasir ni juga clumping dia bagus. Gumpalan pasir dia tu cantik. Nak tahu clumping dia cantik ke tak? Kita try tuang dulu. Banyak tu air. Banyak tu. Dia bukan kencing biasa tu. Ni kencing lain macam orang kata. Nampak? Si gumpal dengan baik. Dia lagi lama, lagi keras korang. Kalau kucing korang tak pandai pakai tofu, jenis suka pakai pasir, nak pasir yang tak berhabuk, gumpalan cantik, serap bau yang ni. Kenapa saya cakap serap bau? Okey, kalau pasir ni clumping dia cepat, kalau clumping dia cepat, bermakna penyerapan bau dia baik. Dan pasir akan menjadi jimat. Okey, akak abang boleh tengok dekat baku kuning.